salam sejahtera. Anda menyaksikan siaran khas i3 TV PSS dari SK Sultan Ismail III. Pada hari ini, 12 Februari 2026, telah berlangsung kejohanan merentas desa peringkat sekolah yang bermula seawal jam 7.30 pagi. Program tahunan ini dianjurkan oleh Pengurusan Kokurikulum bagi memupuk semangat kesukanan, disiplin dan daya tahan dalam kalangan murid. Kejohanan ini telah disempurnakan oleh Guru Besar SK Sultan Ismail III, Encik Muhammad Izzuddin bin Muhammad Zain. Pelbagai kategori telah dipertandingkan dan semua peserta menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang acara berlangsung. Secara keseluruhannya, kejohanan merentas desa 2026 telah berjalan dengan lancar dan penuh semangat kesukanan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua peserta, guru-guru,
serta jawatan kuasa yang telah menjayakan program ini. Semoga aktiviti seperti ini terus menjadi wadah membina murid yang cergas, berdisiplin dan berdaya saing. Sekian liputan dari i3 TV TVPSS. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.